Alright, Assalamualaikum geng. Sekarang ni kita nak main terjah Bazar Ramadan balik pulau. Yang ni antara Bazar Ramadan, kalau hampa duduk Penang, hampa wajib mai. So, apa tunggu lagi? Jom kita terjah. Oh, ni tengok ni. Apa ni? Oh, yang ni benda apa ni? Ni muffin. Oh, muffin. Oh, well. Satu berapa dia? RM1. Boleh dapatkan di Bazar Ramadan balik pulau. Jom kita jalan ni. Mr. Churros pun ada. Mai tengok. Ikan hidup-hidup ni. Tu dia. Tu. Ikan keli. Jom jalan ni. Dekat Senohong gelam ikan duri. Ni, oh dah buat dah. Ni nama apa burger apa ni? Yang ni lava cheese burger. Lava cheese burger. Kami pakai ayam chicken chop. Okey. Bawah tu kami letak sauce black pepper. Lepas tu yang last tu nanti kami akan buat cheese lah. Buat Ni kira kalau makan ni memang tersandak ni. sandang. Harga satu berapa ni? Harga satu RM12 sekali dengan fries. Wah, memang set sekali dengan fries. Memang simple. Boleh dapatkan Bazar Ramadan. Kalau nak tengok. Robak cheese lah. Ni nama apa? Oh, cheese sauce lah. Dia kira buat daripada cheese. Nama apa? Mozzarella. Alright, so sekarang ni apa yang menarik di mata saya? Mari kita tengok. Tengok kerabu. Macam-macam jenis kerabu dah. Udah. Ni ada kerabu apa ni? Oh, rare ni. Ada kerabu apa? Kerabu kerang. Kaki ayam ada, kerabu daging ada, kerang ada, perut ada. Kerabu Maggi special. Kira semua buat asal dengan kerabu ni. Ya, betul. So dia kira satu set ni berapa ni? RM5 je kalau jenis kerabu macam ni. Murah saja, RM5. RM5 ya. Ya. Ayam goreng. Zif fried chicken. Tu dia macam-macam ayam goreng ada ni. Ni dia kira set ke seketul-seketul ayam? Seketul-seketul pun boleh, set pun boleh. Kalau seketul-seketul ni yang biasa RM3.5. Tapi kalau salut dengan mana sos jadi RM5 seketul. Sini ni chicken tender bukan? Chicken tender ni memang akan dapat 3 sos. Oh. So Dia- chicken tender ni berapa pieces dapat? Akan dapat 3 ke 4 pieces ikut saiz. So dia ada sos dia free ke je? Sos dia akan dapat garlic, cheese dengan dia akan salut dengan habanero honey. Ayam goreng Zif fried chicken. Jom kita jalan lagi. Masih ya? Rutia. Mi pasembok pada. Vietnam roll pada. Nasi lauk pada. Kalau minat mana-mana. Donat pada geng. Mai singgah tengok. Ni nasi apa ni? Pecel lele. Pecel lele. Pecel lele. Dia ayam pada tak? Ayam, Okey. hanya ayam ni je. Ni kira ayam penyet kan ni? Ni ayam penyet. Ayam penyet, ni pecel lele. Ayam hainan ada. Laksa ada, bakso ada. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Boleh tinggal Mat. Boleh dapatkan di Bazar Ramadan balik pulau. Jom jalan ni. Masih ya? Cendol apa lah? Cendol. Tengok kan. Ayam bawang, ayam rus, ayam madu, ayam negro. Bakar panas-panas. Mau tengok ni, ikan bakar. Tu dia. Ada kedekut ke? Tak ada kedegupnya. Ni ada berapa jenis ikan bang hari ni? 10 jenis tapi ada berapa jenis. Pari, cakap, jenak semua dah. Paling best selling sini ikan apa? Ya, pari cakap. Pari ya. Harga kira macam mana? Harga mampu beli RM10 je dah. RM10 ya. Cakap besar penampak RM30 je. Lapan mah dah. Ni kira dia punya apa? Kuah dia ni buat sendiri lah. Sambal dia ni. Kerang bakar pun ada. Orang mana? Ya. Ni. Mai tengok. Dim sum. Betul tak? Ni panggil dim sum kan? Betul tak? Betul. Ni ada berapa jenis dim sum ni?
jenis banyak lah. Macam-macam lah ada. Macam-macam lah. Kalau ni dia ayam, ni ayam black pepper, ni mushroom, ni udang, ni cheese, ni ketam banyak lah. Ni Sotong. kira tinggal yang ni lah. Yang ni lah kami menjaga yang ni lah. Oh, yang ni lah. Yang ni lah. Laku keras lah tadi banyak lah. Banyak tadi. Jadi kami buat ada ikut lah. Kalau hari biasa 2, kalau hari minggu 3 tu. Sudah. Bakar tu depan mata. Semling. Sate, ada sate ayam ya? Kau ada macam-macam ni? Ada daging ada. Oh, cucuk orang. RM2. RM1 tu dah tak payah pergi sampai Sungai Petani lah. Balik pulau pada lah. Memang sempoi. Masih ah? Ayam golek guys. Sudah. Bergolek lagi. Ha? Review sikit boleh ah? Ya. Sengkok apa dia? Tekok 28 bang. Tekok berapa? 28. Belum 15 saja. Sebelah 15. Okey. Oh, sehari duk jual berapa ekor ah? Dari tak banyak apa banyak. 560 lah. 560. Tak syak ah. So dia punya kuah dia tu kuah sendiri ke? Kuat diri. Buat sendiri ah. Kuat diri ya. Sendiri ah. Dia pakai sos yang percik tu dah. Dah. Dia pakai Cuma sos dia buat sendiri. proses diri rumah. Okey, boleh try lah, mantap. Kebab apa dah? Ni apa? Sentuhan Bell Burger. Ni dah buat apa bang? Kebab bang. Kebab. Oh tapi pakai roti panjang lah. Roti John daging kebab bang. Roti John daging kebab. Ya, yang ni yang tak puan tu request tak mau sos. Tak masalah, tak mau apa lah. Ha. Dan kalau roti John daging kebab ni berapa duit? RM8 bang. Oh RM8. Kalau kebab biasa? Kebab pita RM5 bang. Oh kebab biasa RM5. Tapi buncit dia bang. Buncit tu maksudnya inti dia tebal lah. Ya. Inti tebal kan. Mana nak dapat? Bazar Ramadan balik pulau lah. Jom dah jalan ni. Kotiau teng tak mau makan nasi. Kotiau teng pun ada kan. Ayak balang. Ayak balang bebeng. Nasi tomato pada. Tak payah dah nak pisau susah. Nasi tomato pada kan. Mari kita lihat. Ni nasi daging ada, nasi komok ada. Oh, roti John. Selalu kita tengok ayak duduk dalam balang kan. Kau tengok ayak duduk dalam mana lah ni? Punya rare. Ayak pakai bekas tu. Kontainer. Memang simple. Nasi Arab lamb shank kan. Tu dia. Ni lamb shank apa dia bang? Lamb shank 45 ya bang. 45. Siap nasi, ini nasi dia. Oh, sekali dengan nasi. Sekali nasi kita ada ayam kambing mendi 17, ayam RM10. Nasi Arab mai di Pulau Pinang, jangan abang terkenang-kenang. Nasi kukuh pada kan? Ya, Vietnam roll ada. Ayam kunyit, daging kunyit. Nasi lemak pun ada. Macam-macam ada ni. Juling mata-mata. Ya. Sudah. Goreng panas-panas ha. Oh, sehari goreng berapa banyak ah? Hari dia ikut orang tu. Kalau ramai macam banyak kami goreng. Kalau yang lain semua kami goreng sekali, mi kotiau kami goreng. Kalau macam hari ni ramai. Ni slow sikit lah. Dia hari minggu lah. Kalau hari minggu memang ramai lah. Tapi ni kira dah kuali ke berapa ni? Ni kali keempat. Tu kira biasa lah. Nampak dah. Alright, boleh tengok tu. Macam-macam ada. Mi ada, kotiau ada. Maggi ada. Nasi goreng pada tu. Kuih-kuih pada. Kalau apa yang risau kan. Ayam gunting pada ni. Mana nak cari? Siluk pada kan. Minat makanan Jepun. Sini ada takoyaki. Ni takoyaki apa memang? Dia ada berapa jenis? Ini ada udang, dia ada ketam dengan ayam.
Satu set ada yang RM10, ada 12 biji, ada RM5, 5 biji. Oh, so lagi beli lagi banyak, lagi berbaloi ya. Ya. Okay. Takoyaki. Alright, masih. Ini bang, murtabak. Donat pun ada kan? Tak payah pergi Jeko lah. Donat pun ada. Udah. Macam-macam ada. Mari kita jalan ni. Sekarang ni kita berada di Cucur Udang. Tengok, tu dia tengah duduk orang cucur. Cucur udang, buah kacang. Cucur udang. Dia kalau satu set tu dia macam mana? Satu set ada 2 biji, RM6. Dia dapat apa lagi? Satu set tu. Satu set tu hanya ada 2 biji cucuk, buah kacang, irisan timun. Kalau nak add on sahaja ada harga dia. Macam ubi ni RM2, sosis RM1, topor RM2. Ubi ni bergantung kat saiz lah. Ada yang RM1, RM2 ke RM3. Ni kalau pakai ubi bang. Ya, Ubi bang. ubi kentang. Terbaik pada Adam. Bawa main tu buah nyok dekat apa? Nak tunjuk kata betul-betul buat tu kat sini. Nyok ada tu. Tembikai besar-besar bok mana ni. Punya apa tu? Jom kita pergi tengok. Masuk dalam. Dia. Berlambak je lah nyok lah. Allah. Allah. Tu dia. Tu dia. Tinggal man. Ada berapa biji lah? Lebih kurang 500 biji je dah. 500 biji. Apa harga lebih? Kalau tembikai. Sikit berapa man? Lebih kurang? Sikit lah. Lebih kurang 200 kilo. 200 kilo. 200 ke 300 kilo ya. Yang kita letak depan ni sikit lah. Biasa belakang yang ni. Ada lagi. Ada lagi. Minyak apa nyok biji pun ada ya. Ada. Cuma biji ada. Satu biji RM5 kita packing siap. Satu bungkus. Ayam soya apa ada? Soya merah, soya putih ada. Soya gula merah. Ni kalau macam ni satu bungkus berapa? RM3. RM3 satu bungkus. Macam ada. Lemon ada, tembikai ada, tu Ya. Semua ada. macam-macam ada. Memang simple. Jom. Alright. Jom. Tadi kita kat takoyaki. Sekarang ni lagi rare. Lagi unik. Okay. Sushi. Dia macam-macam jenis sushi lah. Ni satu sushi berapa dia? RM1 bang. Satu RM1 lah. Dia. Ada berapa jenis bang? Ada berapa jenis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Kira 26 jenis bang. Tapi ada yang habis dah. Oh, habis tak? Yang paling best selling tadi Yang apa dia? paling best selling habis dah tadi. Inari dengan yang tu udang. Udang Inari dengan habis apa dah. Ya? Udang dengan Udang dengan inari. inari. Hilang. Okey. Alright guys, masih ada. Hani dapat ah. Hani kau dapat apa? Boleh bawa balik? Ni abang buat balik kan, Saya- banyak balik. Yang ni mesti bawa kat sini. Memang abang nak. Kami buat kempen sambutan bertuah. Okey. Kalau abang beli satu set nasi, apa abang boleh dapat. Kira macam abang buat nama, kami ambil nama abang dengan number abang. So sekarang ni kira beli nasi abang dapat masuk jabatan bertuah ni. Dapat nama abang dapat. So Google ah, ambil nama dapat ikutlah nama abang kan. Rezeki ya bang. Di sini ada lot, kami ada set kambing roast, apa daging kurma, okey. daging hitam, ayam bawang bang. Nasi biryani. Nasi biryani bang kami makan. Oh, nasi biryani. Nasi pun nak habis dah bang. Nasi ada. Nasi nak habis dah. Orang nak masuk jabatan bertuah. Oh, boleh dapat ni. Boleh dapat insya-Allah rezeki. Mana nak dapat geng? Beli nasi dapat jabatan bertuah. Memang sampai. Masih bang, jom jumpa lagi. Alright. Murtabak orang lama. Orang lama. Ni murtabak bang. Ayam, daging, sardin. Ayam bagi satu berapa? RM5 bang. Satu RM5 ya. Dah berapa lama berniaga? Ni 6 tahun. 6 tahun dah. Kat bazar ni ya. Pasal ni ya. Sebelum ni? Sebelum ni kita kerja. Kerja. Ni kira 6 tahun dah berniaga. Mereka di sini. Memang pandai daripada awal buat murtabak awak. Wah. Oh, canai semua pandai ya. Hari 14 tahun dah. Oh, 14 tahun dah. Lani aku 60 dah. Tapi masih steady boleh buat murtabak. Okey. Okey, terima kasih. Azhar Ramadan balik pulau. Masih.
Apa boleh tengok sekarang ni? Nasi tomato ada. Tu dia nasi rabu ada. Nasi rabu ni dia kira macam mana? Oh, kira set. Oh, kalau macam biasa kalau orang duk beli? Biasa RM4 lah. Oh, biasa Tambah lauk. Oh, tambah lauk. Kalau macam ayam bakar? Ayam bakar 10, telur masin RM5.5, ayam goreng RM9, ikan goreng RM8.5. Oh, daging bakar? Daging bakar RM10. So ni tradisi resepi ni memang mana? Tu ada orang Kelantan. Memang orang Kelantan lah. Kelantan duk mana? Saya duduk kat Ailana. Oh, Elana. Memang kira resepi family kan ni? Resipi family. Daripada Kelantan turun main beli pulau kan? Boleh dapat kan? Kedai pada. Kedai mana? Kedai mana? Saya dekat Astaka Market. Astaka Market. Okey. Astaka Market kalau hari biasa. Okey, tengah hari buka lah. Saya buka sampai pukul 12. 7.30 sampai pukul 12. Sekarang? Sekarang tak buka lah. Okey, terima kasih ya. Sudah, kek. Macam-macam jenis kek ada. Ni ada berapa jenis kek tak? Ada berapa jenis kek tak ni? Oh, banyak lah. Paling best selling kali kek lah. Betul ni lah. Semua sikit. Ni kau semua ni buat sendiri ke? Ya, semua buat sendiri mak kaki saya sekali. Oh, sekali semua? Kedai kek dekat Ayak Putih. Ah. Tengok saya buat kek RM15 Nur Cookies. Oh, no cookies. Betul lah sekarang yang nasi ada patok baru kan? Sebelah balik tu betul. Makan kek Pulau Pinang, jangan abang terkenang-kenang lagi sekali. Takut terkenang tak balik oh. Sama-sama. Yaudah sekarang kita tengok ni. Buah Melaka. Kan? Ataupun onde-onde. Ni satu set berapa ni? Set RM4. Dapat berapa biji? Dapat 10. 10 biji RM4. Jelly ball, koktel pun ada. Itu dia jelly ball. Koktel pun ada. Kalau hampa minat mana-mana boleh dapatkan ni jelly ball. Yang ni kira perisa apa ni? Tu ada pisang strawberry, orange, apple, kiwi dengan anggur. So sebatang apa boleh? Kalau sebatang RM2. RM2. So sebatang dapat 5 biji ni lah. Macam-macam perisa ada. Jelly ball. Bazar Ramadan balik pulau. Sekarang ni kita pergi tengok tebu. Mereka sudah buat mesin sendiri. Ni dulu zaman-zaman sekolah hampa mesti terkenal kan. Tu dia macam-macam dadih ada kat ni. Sempoi. Kita tengok sekarang ni ayat tembikai tapi depa blend tu kat sini boleh nampak. Memang betul-betul orang kata tak ranjau punya, memang pure punya tembikai. Pak Wan gulai semilang. Ha. Ni. Nak makan gulai semilang pun ada kat sini. Macam-macam jenis ikan ada. Ha? Semilang biar. Ni ikan apa? Ikan mama. Tahu dah. Kalau nak makan gulai boleh makan kat Pak Wan gulai semilang. Ha, satu-satu harga apa? Satu ikan. Satu harga dalam RM7.5 dengan ke RM8. Kepala apa dah je ni? Kepala RM10 kat bulan puasa. Gulai terangkat. Okey. Promo ya. Ayat yogurt ada berapa jenis ya? Ayat yogurt lah. Hari ni duk ada 11 jenis. Kalau tidak 15 jenis ha. Hari ni kita buat 11 jenis ha pasal pertengahan puasa ha. Berapa lama dah minggu ah? Kita berniaga ni lama daripada tahun 2007. Kita masuk bazar 2007 ha. Kalau semuanya berkisarkan yogurt ah. Semua yogurt. Ya ni kalau minum ni memang terangkat ah. Memang sempoi lah. Memang A lah. Sekarang ni apa boleh tengok? Sekarang ni betul-betul dekat pekarangan masjid daerah Balik Pulau. Kau tengok abang kita jual apa? Soya. Ni soya dia ada berapa jenis yang gula? Soya kita buat hari ni 5 jenis yang gula. Yang gula. Ada yang gula apa? Ada jagung, ada gula pandan, ada gula sirap, gula original merah,
dengan gula putih. Boleh tengok macam mana dia punya tu? Gula kita macam Ni gula sirap ni. gula sirap. Ni Kalau gula- campur gula dengan jagung. soya tu. Campur dia jadi bandung. Oh, Jadi bandung soya. Kalau Bandung sedap. hijau dia akan jadi Hijau jadi pandan. Sedap lah. Bawa ada wangi pandan dengan wangi soya lah. Lepas tu tafufa padu. tahu apa benda tak? Tafufa lah. Debo ni ah. Tafufa kita pun gula kat atas lah. Sama enggak bergula macam ni enggak? Gula ni, gula je. Tu dia geng. Punya macam-macam, berlambak gila. Kedai yang duk ada dekat Bazar Ramadan Balik Pulau ni. So guys, yang mana belum mai lagi, apa wajib mai kat Bazar Ramadan Balik Pulau. Jom, ciao.